Baru artis baru menetap yang antara banyak. Itu yang kita dapat tahu lah. Okey, soalan seterusnya Tuan Bila. Okey, daripada mana dan ni silakan. Tak dengar tu. Ni kita cakap juga kat mic. Thank you. Jadi daripada berita harian, Ya, thank you. relevan anugerah khas tu kan sebab tak related dengan hiburan, mungkin ada sebab lah. Alasannya. Boleh siapa boleh Tan Mansur boleh jawab? Silakan. Terima kasih. Ya. Pertamanya sebab kita lihat Cik Zulkarnain, dia sebelum ni merupakan seorang penyampai radio. Dan bila kita lihat, sebab kita nak juga melihat part of benda yang kita nak buat pada tahun ni adalah sesuatu anugerah yang lebih bermakna. Dan bila kita lihat senarai dan kita rujuk balik, beliau merupakan seorang penyampai radio. Ya. Dan beliau juga merupakan suara di sebalik 1980 tim Olimpik Malaysia, yang mana selama ini ramai menyangka sebaliknya. Ramai menyangka orang lain yang watak tu. Tetapi sebenarnya beliau, jadi kami merasakan bila selepas 36 tahun bersesuaian dengan pencapaiannya dan juga pengalaman beliau sebagai penyampai radio.